yang aku nak tu kan. Nah, kau tahu yang ni kena serius lah, cuma dia tak hantar surat cinta tu je. Dia memang ramai yang tak hantar surat cinta kan. Kalau hantar senang sikit lah. Lens yang dia hantar ni adalah Tamron 1750 version VC. Okay, kalau saja aku explain sikit di antara Tamron ni dengan model sebelum dia yang tak ada VC yang kecil tu, aku lebih suka yang ni. Sebab apa? Yang ni color dia, sharpness dia, performance dia lebih okey. Cuma yang negatif dia sikit, dia lebih besar, dia lebih berat. Biasa quality kan. Okey. Kalau ikut physical lens ni, macam tak pernah dibuka kan. Tapi nak kata tak pernah dibuka, macam pernah dibuka dengan tool yang bagus. Sebab marking dia ada sikit je kesan. Okay. So lens ni aku nampak ada mungkin fungus atau habuk, aku tak sure. Okay. Ada his ada confirm. His memang ada. Cuma dia antara fungus dengan habuk aku tak dapat pastikan. So tak apa, nanti kita buka, kita servis lens dia. Okay, lens ni untuk 2025 boleh pakai, tak boleh pakai. Memang boleh pakai macam aku kata tadi. Aku lebih suka dia berbanding 1750 version sebelum ni yang tak ada VC, dia lebih kecil sikit. Yang tu memang murah gila. Okay, masa baru murah, pakai masa second hand lagi lah murah. Second hand dia yang tu dalam bawah 500 boleh dapat. Yang ni aku agak saja di antara atas 500 ke 1000 dan mungkin lebih. Minta maaf kalau aku salah aku memang tak tahu harga dia. Aku dah tak ikut perkembangan dia. Tapi lens ni sangat bagus. Let's say lah hang tak cukup duit nak beli Canon atau nak beli Nikon yang original, hang boleh beli dia ni. Jimat banyak, gambar dia okey kan. Okey, untuk low light okey, untuk buat event okey, buat sport tak sesuai lah sebab dia wide kan. Nak buat hobi pun okey juga, cuma dia berat sikit. Yang tu je lah. Okey, kalau hampa ada sebarang soalan fotografi nak tanya, okey, hampa nak tanya dekat aku, nombor aku dekat bawah, kat tepi, kat atas. Jangan call, aku takkan angkat, aku tak suka angkat. Okey, hampa hanya WhatsApp aku dalam bentuk text message, voice message ataupun video message. Kalau aku lambat jawab, nanti lepas sehari dua message balik, insyaAllah aku jawab. Okey, tu je teknik dia. Kemudian ada satu tips, siapa yang tengok sampai habis, kat sini dia ada dua button, satu autofocus, satu VC. Autofocus hang sentiasa on. Okey, dia ada dua motor, satu untuk fokus. VC ni off. Okey, macam brother ni dia on. Off. Kenapa aku tak off? Untuk lens wide hang jarang pakai dia punya motor dia. Okey, bila kata hang speed hang atas 100, 150, 1000, 2000, 3000, 4000 sampai ke 8000 apa semua, hang tak guna pun dia, tak function pun dia. Bila hang cuba try off ni, okey, siapa-siapa tengok video ni, cuba hang try off VC. Off VC atau try tengok gambar, tengok sama tak sama. Sama aja. Sebab apa? VC ni senang rosak. Kalau dia rosak nanti sakit hang. Okey, sakit hang. Kos hang jadi mahal sebab dia ada dua motor yang berbeza. Nak pakai dia time bila gambar hang shaking. Okey, gambar hang shaking, hang tak pakai flash, low light, okey, baru on dia. Bila gambar hang shaking sahaja tak jadi, baru on dia. Saya saja jangan on, sayang. Okey, macam aku off. Itu je lah tips yang aku boleh bagi hari ni. Alright, okey geng. Macam biasa kan, aku tahu nombor aku bawah, tepi, atas. Jangan duk call, jangan duk call dalam WhatsApp. Call biasa memang aku tak jawab. Message dalam bentuk WhatsApp, voice message ataupun video message, hampa tanya je soalan, hampa tak wajib pun nak serius repair dengan aku kan. Okey, aku akan jawab. Okey, insyaAllah aku akan jawab. Kalau lambat, hampa sehari dua message lagi. Kalau aku tak jawab juga, cari orang lain. Mudah aja, bukan susah pun. Okey, bye. Assalamualaikum.